Okay, geng. Kalau korang peminat GR Corolla tapi korang tak nak versi yang manual, sekarang Toyota ada melancarkan versi baru iaitu GR Corolla Automatic. Ini dia 2026 Toyota GR Corolla Automatic. Ya, automatic tuan-tuan. Toyota panggil dia Gear GR DAT. 8 speed automatic yang dibangunkan dengan resepi motorsport. Shift dia lebih laju. Bukan macam kereta auto yang pergi pasar tu. Tapi kalau sekali-sekala nak manual feel, ada M mode dan juga pedal shifter. Ada perbezaan tak? Tak ada beza pun dengan model facelift sebelum ni. Enjin masih sama, 1.6 liter 3 silinder turbo dengan 300 horsepower dan 400 Nm torque. Cuma sekarang dah ada blind spot monitor dan juga screen 10 inci. So kalau nak guna kereta ni untuk daily drive pun masih praktikal. Harga lebih RM10,000 dari model yang manual iaitu RM379,000. Antara GR Corolla ni dan GR Yaris, mana lagi korang suka? Kalau aku baik ambil 4 pintu kan. Korang pula cuba komen kat bawah.